Lepas tu ada berita tak berapa nak baik lah geng. Saya dah agak dah kedai phone tu dia rating rendah punya. Macam mana cancel? Mau cancel ke? Ni apa? Iya aku cancel juga dua-dua job ni korang ah. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak gaya macam nak hujan lah gini geng. Saya baru lepas settle satu projek lah dengan Sedang Motor. Bahagian e-commerce dia, saya nak kena handle satu projek dan dah settle lah tadi. Sekarang ni saya nak pergi isi minyak dulu, kau tengok tu. Dah tak ada langsung, kering. Sekering hatimu. Asyik. So depan ni ada Petronas, kita pergilah dulu, jom. Motor house geng. Tengoklah tu, RM28 untuk dapat 7 liter. Oi. Biar ada subsidi tak? Yang ni saya isi RM15 je. Korang jangan tengok saya kencing pula. Saya ni malu tau. Memandangkan hari gelap, yelah, gelap nak buat macam mana. Tapi kita kena buat jugalah. Sebab saya ada buat baju hujan Saya nak cari dulu job. Kalau ada, kalau boleh 6 job hari ni, why not lah. Ok, dah dapat satu job. Dari South City Plaza ke Tekto Communication Dengkil. Ok, kita kena cari lagi satu job. Mengala ke bawah lah. Apa, kita jalan dulu. Kang ada lah tu muncul. Banyak job ke Damansara, ke Shah Alam, Kelang. Yang lain-lain tu nowhere to be found. Oh ya, next saya nak buat ni lah, challenge buat video dalam bahasa Inggeris. Apa pendapat korang? Skipping lah, saya ni nak kena praktis. Saya kan tak reti nak cakap Inggeris. Orang putih. 3 days later. Mana pula aplikasi lelemohnya. Okay, let's go. Saya dah lepas satu job. Alamak, nak kena mengala ke Ceras lah pula. Saya dekat South City ni. Nak pergi ke Ceras. Lepas tu dulu turun pergi ke arah Kajang Dengkil. Oh tu, ya Allah jauhnya nak berjalan. Turun 50 kilo saya ni. Tak apa, exercise. Please use the doorbell. Kalau tak nak, bos, Lala Move. Kan, you punya kan? S272. Betul tak? Ini S272. Hantar barang. Ini sini kan? S272D. D2 mana? Bukan sini sebelah. Iya kan? Okay sorry tau. Thank you Hello, ayah dapat lah lama order. Tu you tengok. Mana? Bukan ayah. Okay, I call sekejap Sorry tau. Thank you. Hello bos, saya dekat S27D2. Ambil customer dia letak salah location. Ambil tinggal bawah MG. RNJ, pernah hantar situ. Pernah hantar, pernah ambil. Ayah, letak location tak ada betul punya. Hello, Tylo. Mana? Tekto Mobile. Ini. Leng Hou leng Itu siapa? Toy Sanya Bukan, itu sayang. Itu laki macam India punya muka. Oh, siapa? Sai Baba. Oh, Sai Baba. Sudah follow nanti kita Sudah follow. Nanti you follow balik Barang itu. Tu jaga dia. Toma, nih. Oh, sudah siap. Okey, ingatkan you tu. Thank you, bos. Thank you. Jom, dah dapat nak kena pergi ke Konot. Aduh, macam jauh je. Tapi itu je yang menghala ke Cyberjaya kan. Mendung teruk. Masuk pula kapit nombor 3. Bismillah. Harap okey je lah Mudahkanlah ya Allah. Jangan kau persulitkan urusan kami para rider. Amin. Seindah irama gemersik suaramu mengalun sepiku yang merindu. Akan ku sahut cintamu itu bersama kita menuju bahagia. Sudah sampai. Yes, sudah sampai. Dia kena naik atas ke? Dia kena sini. Oh, okey. Hello Tylo, sudah makan Belum Tadi salah, saya nak panggil kereta punya. Besar ke barang? Sorry. Tak. Macam mana cancel? Mau cancel ke? Ini apa? Order lah. Oh, ini 2 ni sajalah. Okey. Boleh, Mat.
bagaikan pelangi tak bercahaya, namun kau berseri. Leng. Now kita pergi ke Desa Tun Razak pula. Let's go. Saya risau tadi kalau dia kata, oi, saya order kereta punya lah. Aduh, tak muat dia cancelnya saya depan muka. Sedih lah. Dah lah datang jauh-jauh. Saya nak update sikit lah dengan korang. Saya baru je register Shopee Food semalam. Dan dah buat verification lah. Lepas tu saya dah upload lah segala road tag, IC, lesen semua. Cuma belum dapat lagi verification punya status tu. Masih pending lah dekat pihak admin. Lepas tu saya nak tanya berapa lama biasanya proses tu. Sebab dekat situ yelah 3-4 hari dia kata kan. Tapi macam lama sangat pula kalau 3-4 hari. Biasa macam korang berapa hari baru approve? Perlu ambil pack tak? Korang rasa? Sebab saya ingat nak main instant je. Saya tak nak main makanan. Cuba minta pandangan otai-otai. Saya korang tengok cuaca jerebu teruk sekarang. Sampai mendung lah. Masya Allah. Hello bos, Lala move. Hello Lala move. Kawan siap. Okay, siap sign Semua langsung pergi berarti tak payah angkat license lagi kan? Tak payah. Okay ni. Okay. Boleh sampai berapa? Top speed I try 145 boleh. Tapi biasa 120 pun okey lah atas highway. Okay, thank you Lengsai. Kau tak pandai main motor. Ya ke? Mana tahu nanti you mau main motor? Sekarang saya punya kawan semua main motor. Ya. Motor apa diorang main? Okay, ngam soy. Tak jatuh. Saya tengah evaluate mana nak pergi dulu ni. Kita hantar yang ni dululah. Yang Kajang dulu Bismillah. 1 hour later. Sini ke? Hello, Assalamualaikum bos. Hello. Lala move. Cuba bagi gambar. Kejap Saya WhatsApp Okey, kejap. Bos, dia kata minta tinggal tepi dulu. Nanti ada orang lift datang ambil. Sinilah. Okey. Okey bos, thank you. Okey, 10 minit pertama berjumpa. Cakap dengan dia. Okey. Customer yang kedai repair phone ni dah bising-bising kan. Kata boleh cepat tak? Tak boleh lah cerita dia. Ada job lain. Nak cepat order priority ya bang. Jangan kedai ni komplain lepas tu dia bagi rating rendah sudah. Ni ke Tectocom? Hello bos. Tecto Dah lama. Apa? 21.90% bos. 10% boleh Thank you bos. Ambil gambar dulu kejap. Okay, thank you Lengsai Steady. Extra 10 sen. Jom. Pengantaran yang seterusnya. Lepas itu kita stop lah Dah 3 job dah ni. Okey dah ni. Mau dia tak bising 1 jam 40 minit juga. What to do? Kapit kan. Kalau nak laju ambil priority. Tapi dia tak bising pula dengan kita. Kita risau apa je. Dia tak bising lepas tu dia rate rendah kat kita. Masak 3 kilo je dari sini. Masya Allah. Syukur. Geng, saya nak minta ni lah. Siapa yang ada DJI Action Pro 5, Action 5 Pro yang nak jual kepada saya, bajet saya 1000 saja. Siapa yang ada, sebab saya nak tukar lah kamera baru. Yang ini saya pakai DJI Action 3. Saya rasa dah outdated dan yelah dia punya sensor dia dah tak best lah senang cerita. Jadi saya nak kena tukar lah. So siapa-siapa ada tolong PM saya. Siapa-siapa yang nak jual Action 5 Pro ataupun Action 6 lah, boleh lah tambah dalam 1300 lah. Mungkin ada yang dah tak pakai kamera kan. Dia orang beli kamera mahal-mahal sebab baru keluar. Pakai 2-3 kali dah rasa bosan sebab dah ada kamera iPhone 17 Pro Max 2TB dan decide nak pakai iPhone punya kamera. Last tersidai lah member tu dekat rak korang kan. Daripada dia dah tak terpakai, baik jual kat saya. Yang ni untuk job yang nombor 3 tadi.
Yelah, saya ambil dia yang paling last kan. Saya hantar dia yang paling last juga. Baru adil. Oh, kedai alat ganti Yong Kim Sun. Lama ha? Okay, thank you. Terima kasih. Tu GSI. Minum air lu. Situ kah? Tahukah anda bahawa air Bali adalah air talbinah? Yang Nabi buat talbinah. Orang yang sedih bagus minum air Bali ni. Okay, let's go. 2,000 years later. Sekarang ni saya dah settle lah semua tadi. Kita nak pergi cari job seterusnya. Lepas tu ada berita tak berapa nak baik lah geng. Saya dah agak lah kedai phone tu dia rating rendah punya. Turun rating saya. Saya jaga 5 bintang dah jatuh 4.83. Aduh, yeah. Saya ambil kapit 3 tadi. Sepatutnya yalah, saya masih ikut on time. Kan pengantaran tu masih on time. Yang satu tadi tak puas hati. Kita cari job ke mana ni? Banyak pick up jauh-jauh lah geng. Dalam Dengkil ni tak ada yang menarik sangat. Tak pun saya rasa kita port jauh dekat Petronas ni. And then kita browse lah job. Tak jumpa-jumpa lagi ni. Kita port sekejap sini. Okay, kita dah dapat satu job ni. The Coffee Bean hantar ke Dialysis Center Avicenna. Yang ini dari Dengkil ni hantar ke The Mines. Cuma job mengalir ke The Mines tu tak nampak bayang lagi lah. So kita pergilah pick up je. Nanti kan jatuh pula rating kan. Anjay, kena jatuh rating pula. Okay, so itulah. Ambil dulu yang Coffee Bean ni. Seumur hidup aku, ini yang pertama. Pintu hatiku diketuk oleh dua wanita. Punya ciri selama ini ku cari. Cek gitu. Tadi saya lepak dekat kedai mamak tadi. Adalah seorang uncle dari Sabah. Dia tegur lah kan. Dia tengok kamera apa semua. Dia tanyalah, bro buat konten apa? Saya katalah konten shadow. Bro, you buatlah konten jalan-jalan kan, tunjuk tempat orang. Banyak permintaannya tu. Borak-borak dapat subscriber. Ada order Lalamove ke? Lalamove? Okey. Nak hantar kunci. Okey. Okey. Okey, terima kasih. Dialysis Avicenna Sri-Kembangan. Letak je dekat reception Kalau dah sampai bagi tahu. Okey. Nanti saya call standby tau. Oh, simple je jobnya. Ambil gambar selfie je lah. Cip. Jom. Nak kapit ke tak? Nak kapit ke tak? Nak kapit ke tak? Tak payah kot. Yes, there were times I'm sure you knew when I beat off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I face it all, and I stood tall and did it my way. What a journey, man. Korang nak tak saya buat konten satu hari cedok tu fikir English saja. Ataupun ride 6 jam non-stop, atau cari job pergi ke Shah Alam saja. Mana satu korang nak saya buat? Saya suka challenge ni. Atau target RM150 sehari, berapa jam saya boleh settle? Cuba komen dekat bawah Awak nak saya buat challenge apa? Speaking ke? Cedok 6 jam non-stop ke? Target RM150 sehari ke? Komen. Nanti kita cari masa, kita arrange time, kita buat challenge. Okay, this is it. There is it. Kita parking elok-elok. Hello, dah lama dah sampai. Okay, buka dah. So pergi dekat reception. Nanti saya ambil gambar lah. Okay, terima kasih. Nak hantar kunci. Saya ambil gambar buat peace. Tiba. Okey, satu soalan. EGFR berapa baru kena dialisis? 15. 20 belum lagi.
Dua tu stage 4 dah. Stage 4. Random kan soalan? Oh pula IJFR tu. Mestilah. Tak ada. Saya Orang ni kan. tak adalah. Medical dia tak. Tak ada. Lagi satu. Boleh reverse tak? CKD boleh reverse tak? Stage 3 boleh lah. Stage 5 tak boleh juga? Stage 5 tak boleh lah. Ya? Okey, terima kasih. Okey, selesai. Nampak job dah ni. Kita cari lagi satu kapit lah. Apa macam? Okey, gang. Dah dapat satu job. South City ke OUG. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillah. La haula wala quwwata illa billah. Al-aliyyil azim. Ni ada job dari Bangi pergi ke Rembau. Dia bayar berapa? RM22. Berbaloi tak berbaloi? Rembau kot. Halo? Ya, Bluetech tingkat berapa? dekat LG LG nombor berapa? 09. 09 LG Ya. Okay, on the way, bye. Dah buat report polis lah. Dia pernah transfer bank. Saya baru berhenti. Dia cakap nak masuk dalam TNG dah tanda tangan gaji. Tu tanda tangan kita dah terima gaji lah. Tak masuk-masuk lagi barang. Kita ni gaduh lapor polis dah tu lah. Saya tak buat salah pun kerja dengan dia bagi gaji saya RM60. Ada rekod tak? Dia tak tengok ada gambar tadi. You kena pergi Pekeso lah. Kesu lah. Pekeso. Awak benda tu tunjuk dekat pegawai. Bagi tahu bos tak bayar gaji. Jabatan Tenaga Kerja. Dia dah tanda tangan nak terima gaji tapi tak masuk-masuk nanti. Boleh dah tu. Dah boleh dah. Pergi report polis dulu. Ambil report polis, bagi tahu lu nak bayar gaji ke tidak? Kalau tidak, saya nak bagi tahu Pekeso. Pergi balai lu. Alright. Aduh, kesian pula member nangis-nangis oh. Bos tak bayar gaji. Nak lama nak ambil. Jangan ni. Tak ada dalam rekod lah. Ayo, tak angkat lah. Macam mana gayanya? Tak dapat lah, geng. Payah lah macam ni. Aku cancel juga dua-dua job ni sekarang. Tak dapat call ni. Bos, saya dah tanya kedai tapi dia kata tak ada pun order SSE. Bagi WhatsApp sekarang Haure betul. Baru nak cakap kedai sebelah. Call tak angkat-angkat. Hai. Osama. Ada. Okey, terima kasih. Nak cari job ke OUG. Bluetech pula. So sekarang ni dua. Saya tengah pegang satu barang. Dua-dua dekat dalam South City. Satu pergi ke pantai dalam. Satu lagi hantar ke OUG. So OUG dengan pantai dalam tu dah dekat lah. Rafiq Stack ada? 2 hours later. Okey, tu je Terima kasih. Okay, jom let's go. Guru! Guru! Hentikan guru! Guru! Hentikan guru! Kami tidak ingin berdosa guru! Mana guru-guru sekalian? Cuaca baik ni, tak shadok ke? Saya ingat ni dah hantar ke bangsa sekarang, kira last job lah So dapatlah 6 job hari ni seperti yang kita jangka. Cuma 2 job terakhir ni je dia punya fare tu tak berapa tinggi lah. Dia satu ni RM9.90, satu lagi RM12.30. So okey lah RM20 sebab kita nak mengalir balik rumah dah kan. Dan berapa total fare yang kita dapat ini? Jangan lupa challenge apa kau nak bagi kat saya tu, tulis di ruangan komen, okey? Much later. Okey, udah sampai kita. Punyalah jauh kita jalan ni hari. Assalamualaikum. Barang ini terima kasih halal. 10%. Terima kasih. Ini apa repair? Semua boleh. iPhone, Android. Masuk Okay, next destination. Mantap lah kita buat delivery waktu-waktu puncak ni. Tapi tak high fare pun. Scam je high fare ni.
saya. Bagilah signal, Uncle. Avengers. Macam nak pergi berperang Allahumma salli wa sallim wa barik ala as'adina Muhammadin wa ala alihi adada kamalillahi wa kama yaliku bikamalihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuril huda Muhammadin wa ala alihi adada kamalillahi wa kama yaliku bikamalihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. 你爱我啊，我爱你，我是你谢天意你。Dah makin maju dah bangsa South ni. Dulu namanya Kerinci. Lebih sedap dan klasik bunyinya kan. Ya, Rafiq. Ya, boleh. 3 23. Okey, terima kasih. Dah kenapa ni? Mesti terikut petua dekat TikTok, Facebook. Letak botol merah, kucing tak kencing tak? Betul ke? Okey, syukur Alhamdulillah. Kita sudah berjaya menyelesaikan 6 job hari ni as predicted. Cuma dia select sikit dekat 3 job pertama tu lah. 3 job kapit tu saya first time kapit 3. Dah klien bising-bising. Padahal dia order biasa punya regular job lah. Regular job 2 jam kan. Saya hantar dalam masa duration sejam 40 minit. Dia dah bising lah. Macam mana saya tak sempat lah nak berbahasa dengan dia. Kemudian job yang lain-lain tu, job keempat tu dari nilai dari nilai pergi ke The Mines. Yang tu pun saya terpaksa satu job je sebab dekat nilai memang dah tak banyak job lah. And then job ke-5 dengan 6 ni, dua-dua kebetulan saya dekat dalam South City. Dan dua-dua ni pun job spare part repair phone. So senang lah. Inilah total fare yang saya dapat, belum tolak komisen. Dan hasil bersih tolak komisen gross lah, sebelum tolak apa minyak hitam, apa benda kos-kos semua. Inilah banyaknya juga saya. Okey, hampir jatuh cong. Sampai ketemu lagi untuk video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk saya hasilkan video yang best-best seterusnya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.